Ni ayam masak merah versi Kak Amy macam kenduri. Ni minyak bekas goreng ayam. Kita goreng ayam separuh masak je. Lepas tu kita masuk serai, daun pandan dengan 4 sekawan ni. Lepas tu tumis kejap, masukkan bahan blend. Bahan blend ni bawang merah, bawang putih dengan halia. Lepas tu kalau nak pedas, masukkan lada jarum sikit. Okey, kalau suka pedas lah. Kalau tak suka pedas, tak payah. Lepas tu masukkan cili bo. Cili bo ke, lada giling ke, suka hatilah awak pakai apa. Okey, lepas tu bila dah naik minyak macam ni, masukkan sikit sos cili dengan sos tomato. Yang ni memang kena. Tak payah masuk asam keping, tak payah masuk asam perah asam Jawa, tak payah. Pakai asam tomato dengan sos cili. Sedap gila. Then masukkan gula Melaka. Yang ni wajib. Tolong masukkan banyak-banyak gula Melaka. Sambal Terengganu dia manis sikit, sedap. Lepas tu masukkan ayam yang tadi Kak Mi goreng separuh masak je. Jadi you all kena tumis ayam ni lama sikit dengan ni supaya dia masak penuh ayam tu. Jadi sedap lagi kalau you goreng separuh masak, dia masuk sampai dalam ayam. Jadi selamat mencuba. Try lah, okey?